berdua. Betul-betul-betul. Episod 4. Tarawih. Lepas berbuka hari pertama tu, kita orang tertidur. Tak pergi surau pula tu. Ish. Tapi hari kedua, kita orang tertidur juga. Ish, kau ni jangan nak bagi tahu. Esoknya kita pergi kan Ipin kan? Betul. Mana kau ni lambatnya? Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarikh je ni. Kejap. Allah, bersolidlah tu. Betul. Apa? Sembahyang tawarikh ni apa? Terawih. Sembahyang terawih ni ada bulan puasa aja. Siapa rajin buat, banyak pahala puasa dia. Faham? Oh, macam tu. Lawalah, Kak. Lawalah. Macam Tuan Puteri Kayangan. Lari, Tuan Puteri marah. Kamu berdua jangan buat bising masa di surau nanti. Ya? Baik, Opa. Kalau korang bising, jaga korang. Jom. Dah nak masuk waktu ni. Alah. Wah, ramai orang. Ipin! Hai! Sinilah. Fizi dengan Nisan pun ada. 1, 2, 3. Wah, banyaknya duit. Kayalah kau. Itulah. Aku satu hari puasa dapat RM1. Apa sah kita tak dapat pun, Ipin? Alah, dah lah kita puasa penuh. Korang puasa penuh? Aku puasa setengah hari je. Best dapat makan. Boleh ke macam tu? Dah lah. Jom kita main. Okey, tali light dulu. Light tali, light tali, Jadi balik. Mana boleh macam ni? Kau kena kasih aku lari dululah. Dah lah lari lembab. Kejaplah. Lama lagi kau, Pin. Shh. Masa sembahyang, mana boleh cakap? Atuk ni tak sembahyang ke? Alah, sembahyang sunat aja. Habis orang lain sembahyang? Ayo, dosa. Ish, budak-budak ni. Dah. Jangan kacau. Pergi main tempat lain. Nak main. Tak payah. Oi, korang tak nak main ke? Aku main seorang-seorang lah. Bosanlah main ni. Asyik aku je yang jadi. Penatlah macam ni. Habis tu, kita nak main apa? Kita main...
Allah. Giliran aku. Lepas tu aku pula. Teruk, kita orang kena hentam dengan Kak Arus malam tu. Teruk. Lepas malam tu, kita orang dah tak main dah. Kita orang sembahyang betul-betul. Betul.